Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah Subang Jaya telah menjalankan pemeriksaan ke atas sebuah gudang di kawasan Taman Perindustrian Subang, Subang Jaya, Selangor. Hasil pemeriksaan berjaya merampas bahan-bahan kimia serta peralatan untuk memproses dadah, iaitu 214 tong yang mengandungi cecair disyaki bahan kimia, 3 tong yang mengandungi serbuk disyaki bahan kimia, 5 botol yang mengandungi serbuk disyaki bahan kimia, serbuk disyaki bahan kimia anggaran berat 0.94 kg dan 5 unit mesin dan 3 balang kaca. Kita percaya sindiket ini setelah aktif sejak Oktober 2024, siasatan mendapati sindiket ini telah menggunakan identiti palsu bagi menyewa gudang tersebut bagi kadar sewaan ringgit Malaysia 6,500 sebulan. Modus operandi sindiket ini adalah menjadikan gudang di kawasan perindustrian sebagai makmal dadah makmal haram memproses dadah sebelum bahan terlarang tersebut diedarkan di pasaran sekitar Lembah Kelang.